Wabarakatuh. Selamat pagi. Jam telah menunjukkan pukul 4. Pukul 4 apa? 50 lah? 4 berapa dah? 4 lebih kurang dah nak pukul 5 lah sebenarnya cerita, sebab gelap sangat. Kita dekat Bay Kiara Bay. Kiara Bay. Ni dia, Kiara Bay. Okay, semua geng-geng perbasikalan ada kat sini, termasuk dengan Cik Amirul kita. Kau seorang ke dengan... Seorang-seorang. Kata wife kau ikut? Tak ada lah. Oh. Pada tahu wife kau tak ada. Oh. Yang tadi tu siapa? Jamie? Oh, tu Amy kawan dia. Oh, yang itu tu ke? Yang tadi tu. Oh, yang Taman Negara? Taman Negara. Okay. So, Brother Amirul ada hari ni, dia sangat bersemangat. Ya. Mahyudin Saleh. Terima kasih kerana bib anda. Lagi aku sekali dapat botol, Haris tak ada botol. Dah 2 kali ya jelmaan Mahyudin. Alright, itu dia. Tapi kita tak pakai reflective vest lah. Macam mana lah? Okay guys, kita baru je sampai kat sini. Ramai, dikatakan lebih dekat 1000 cyclist juga hari ni. Mirul, aku belakang kau, Mirul. You are now Mirul, aku belakang kau. Kau nak aku depan kau ke? Salah, aku sign up benda-benda jadi. Kau lah ni. Dan aku ganti bil lah. Kena 10% lah nak bagi. Mirul sikit lagi. Mirul. Sikit lagi. You're not finding challenging enough with road, but kita berhenti dekat surau je untuk menunaikan solat subuh. Saya baik bawa kain.
Okay, dah habis climbing. Tahu mak Haji, tahu mak servernya dia mak? Kita baru melepasi checkpoint 1. Kat atas ni so climbing berhenti sekejap. Penat. Miro cicik kat belakang tak tahu apa jadi. So jom kita sambung insyaAllah. Let's go. So kita berhenti sekejap dekat depan KK Mart. Nak makan makan nasi impit. Kau tak makan roti kan? Ha? Aku hari raya dulu, hari raya dulu. Sate kajang kau tak bawa sate kajang? Cik, macam-macam minta kau kan. Bawa. Serius lah, kau jangan main-main. Okay, macam hari raya lah makan. So, kita dah berapa kilometer entah. Bukit dia memang gila lah, sampai 10%. 10% gradient, climbing. Ni dah berapa kilo lah. Tak nampak pula. Tak tahu lah berapa kilo. So, Cik Mirul bawa Specialized alih dia. Macam mana? Jadi checkpoint 1 katanya dah habis job. So aku pergi macam Dia kata suruh ambil gambar tadi. ambil gambar. Alamak, damn. Oh, kau ada video ada lah. Ada video tak apalah. Video Alah, dia dia lah. pun tak licin, dia pun tahu dia salah. Dia kata chop dah habis. Maksudnya dia orang punya tu Kau kena bersedia lah. dah tunggulah sepatutnya. Ha. Bagus guys.
Itulah saya tunggu kawan. Tunggu kawan. Ya. Itulah kawan saya pun kuat rokok juga. Tapi dia suruh rokok tu. itulah dia tak larat lah. Boleh. Cuma tak tahu balik. Tak tahu jalan je. Tak tahu jalan je. Itulah dia pun tak tahu jalan juga. Ini ada betul. Ada member. Laju betul kau. Sorry. Ada member ni. Sebab tadi ada orang tarik. Ada orang tarik dia. Rokok tak ada member lah. Macam tak rasa lah. Itu rasa sedap tu. Dia tak isap rokok, dia tak tahu macam mana kita orang isap rokok ni. Itu ingat je ya. Ingat je ya. Nikmat kan. Okay, kita singgah Zeus. Dekat sini ada Zeus. So Cik Mirul kata, "Melah aku belanja kau Zeus." So jom kita Zeus. Cik Mirul berbaik hati hari ni nak berbelanja kita. Lagi separuh. Lagi 40 kilo. Serius lah? Aku tak tengok. Kita dah 50 lebih. Kita dah 50 lebih kilometer dah, Alhamdulillah. So dah separuh, halfway there, InsyaAllah. Sekarang pukul berapa dah bro? 9 dah. 9 pagi. So maksudnya tadi kita start ngayuh pukul 5 Tapi kita berhenti subuh dekat 20 minit kan. Lama juga. Sebab ni mendaki. Mendaki tadi. Sebab mendaki tadi, so tak boleh banding lah dekat route yang flat. Sebab mendaki memang tadi ada yang tumbang guys. Kesian kat lah tadi. Pasal tadi kan? Tumbang, rantai putus. Macam-macam drama berlaku je. Tapi dia punya gradient pun dahsyat kak. Dia bagi kita 10% weh. Kau first time kan? First time. Aku tak tahu lah first time ke second time, tapi tak pernah lah. Macam nak mati lah hari ni. Tak apa, relax. Yang penting habis guys. Bukan DNF insyaAllah. InsyaAllah. Sikit lagi. Okay, kita dah pun minum kopi. So before kita lemau, elok kita sambung perjalanan kita. Kalau tidak, dah lemau, habis. Okay, jom. Boleh Cik Mirul? 1 minute. 1 minit Kusbu. Cik Mirul sedang cuba menghalau fogging. Nyamuk. So, kita berhenti dekat checkpoint untuk chop kita punya benalan ni. Mirul ada dekat belakang. So tunggu dekat sini lah. The previous one 103. Chop sini abang? Chop sini bang. Tapi kalau yang nombor 1 tadi tak ada macam mana? Tak apa ke, cuma nanti dia kurang 1 point je lah. Oh ya? Sebab tadi saya pergi dia kata chop dah habis. Betul, kita orang dapat info tadi memang chop habis. Yang lepas main subuh tadi. Alright. Okay guys. Ada kat bang. Cik Amirul kata semangat kemuafakatan. Kemuafakatan bukan muafak. Muafak ni aku memang KO, tak boleh kejar. Aduh, okay, Ini hari juga aku cari carbon. Okey lah. Janji kita bantu Cik Amirul. Sebab aku pun tak boleh laju, aku tak ada pam. Nauzubillah, apa-apa berlaku aku tak ada pam. Jadi aku memang perlu. Jadi kepada Encik Mahyudin, lepas ni kena 3 orang. 2 orang aku faham, seorang nak tunggu tu boring. Jadi kalau 3 orang dia cantik. 3 orang tu 2 orang tunggu seorang. Macam tu. Okay, ramai lagi tengah chop kat sini. Last sekali pukul 10.30 katanya. 10.30 dekat sini. Second kan. Point ni berada ni tolong chop. Thank you. Ramai dah lepas abang? So far dah ramai lah. Tapi ada orang kata ramai lagi. Oh ramai lagi? Ramai lagi. Okay lah. Ramai makan kedui tu. Ada kedui ni. Chop. Checkpoint. Chop sini. Kita bagi laluan bro. Dia orang nak chop. Kali tengok ada orang bukan. Kau ambil gambar satu. Boleh. Alright.
Cok kat mana? Buka abang masuk kanan kat belakang kita ambil aiskrim dengan mango. Terima kasih. Ha? Kat belakang? Alright. Baru je habis. Alhamdulillah. Paper and QR. Okay, Michelle. Yes. Your prefecture. Okay. Your star. And then your medal. Hi, congrats. Alright, Ani abang, Okay, thank you so much. Thank you. Yay! Sampai semua satu tu kan. Thank you. Bukit dah. First Odex. Din, aku sampai Din Aku habis Din. Mayudin salib. Aku sampai. Sekejap, macam mana nak ambil aiskrim? Duduk ke? Alright, okay, dapat aiskrim guys. Aiskrim. Habis. So banyak benda yang boleh improve lagi dalam ride, endurance ride untuk Odex ni akan datang. Terutamanya setting basikal lah dan juga stamina orang yang mengayuh ni. So aku akan make sure lepas ni lebih well prepared supaya tak mudah bong sebab tadi teruk juga sebab bukit dia memang kau-kaunya. Bukit dia memang terbaik. Alright, so anyway, banyak benda pengalaman baru yang aku dapat daripada event Odex yang pertama ni. So hopefully memang lepas ni boleh jadi event tahunan lah. Good organisation, good penganjuran yang baik oleh Malaysia, Randonos, Odex Randonos Malaysia. Mungkin lepas ni akan tengok route-route yang lebih orang kata mesra dengan cyclist lah, sebab tadi ada beberapa tempat yang agak bahaya juga dari segi route basikal tu kan. So ingat tu je lah kot. Alright, jom makan.